Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Last kita berjumpa minggu lepas. Dan sekarang dah extra 7 hari. Sekarang dah 17 Syawal tau. Yes. Dah settle puasa 6. InsyaAllah. Dia dah settle ke belum je, bukan? Okay, anyway, bagi siapa yang dengarkan podcast kita pada minggu lepas, Ustaz dah terangkan dengan dia punya why, kenapa adanya puasa 6 ni semua, dan ada tempat-tempat di mana salah satu tempat Ustaz belajar pun sama hari raya, lepas tu besoknya continue dengan puasa 6, iaitu dengan makan kuih bahulu yang rupa macam bahulu, rasanya bukan. Kuih bahulu tu buat puasa dengan dia hari-hari ada, cuma tu dia dah jual bila Betul-betul dah makan. petang ya. Dia dah lah Ustaz. Ada dia hidung berangin lah dia selalunya bila makan. Laga cinnamon lagi rasa. Ada bau cinnamon. Jadi maybe kita boleh invent. jangan. Dia yang kat sana je yang enjoy. Kita makan yang lain, macam benda simple-simple macam lamb shank, simple-simple aja. Lamb shank bukan lamb shank aja, ada berni lah. Yes, of course. Asam mandi kan. Jangan sampai kena korek gigi mata dengan tulang dia. Anyway, 17 Syawal, jadi Mahyudin, Pak Yudin, bagi siapa yang masih belum lagi complete puasa 6 tu, masih lagi ada lagi 12 hari untuk buatlah kan, rebut peluang itu supaya dapat fadilat puasa setahun. Baik, kita dah remind pasal puasa 6, jadi kita akan sambung soalan daripada members kita mengenai fidyah, iaitu yang ada kena-mengena dengan puasa. Alright, kita mention last week kadar dia 650 hingga 750 gram makanan staple, makanan asas. Kalau Singapura, beras lah. About $1.40. $1.40. Kalau kita ke pejabat untuk melakukan pembayaran fidyah tu 100 pula. Macam mengalahkan tengah puasa. $1.40 kali berapa hari lah. So, dan diberikan kepada fakir miskin. Yes. Ustaz, kenapa kena sebut fakir miskin, Ustaz? Tu soalan dia. Members. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Okay, bila kita pada minggu lalu kita dah uraikan tentang apa yang dimasukkan dengan fidyah dan juga kadar which is between 750 to 750 gram daripada makanan asas. Kalau kita di Singapura ni maknanya beras lah, dan juga di rantau Malaysia ni kebanyakannya juga makan beras lah. Tak ada yang di rantau ni makan tomahawk ke wagyu kan. So selalu cari pasal lah. So kalau tapi alhamdulillah tak. So balik pada tadi, kalau kita mengeluarkan fidyah tu harus diberikan hanya kepada fakir miskin. Dia bukan fakir miskin, dia actually fakir dan miskin. So these two different groups actually. So jangan kasih duit fidyah ni atau beras ni kepada asnaf-asnaf zakat yang lain, jangan. Orang yang ada hutang, orang yang mu'alaf, orang yang ada sabilillah, jangan kasih dia beras. Dia nak buat apa dengan beras tu? Okay. So fidyah ni dia diberikan kepada fakir dan juga miskin. So actually kalau dalam hukum fikir, miskin ni dia punya pengertian tu maknanya dia kurang pendapatan dia daripada apa yang dia perlukan. Umpamanya dia perlukan $10 every day, tapi dia punya income dia cuma dapat $8. Maknanya more than half daripada apa yang dia perlukan, kurang daripada apa yang dia perlukan, maka itu dinamakan kategori miskin. So kalau dia perlukan $10 every day, tapi dia dapat every day itu $8, maknanya tu kategori miskin. Tapi kalau fakir pula, dia perlukan $10 tapi dia dapat more below than half, which is umpamanya $4 atau $3. So tu dikenali kategori fakir. So in other word, maknanya fakir tu lagi lebih rendah atau lebih kesian daripada miskin lah. Keadaannya tu lebih rendah lah.
Tapi kalau dalam Al-Quran, kalau Allah sebut cuma miskin saja, maknanya dia include sekali dalam keadaan dalam tu orang-orang fakir juga. Oh. So kita kasih kita punya fidyah tu hanya kepada di dua golongan. So fakir miskin tu bukan satu golongan, tapi dia dua type of golongan. Nampak sama dalam keadaan serba kekurangan, tetapi dia punya pengertian tu berbeza. So ini adalah berkenaan dengan golongan fakir dan juga miskin. Kemudian bila kita kata fakir dan miskin ni, kita nak orang yang nak kena bayar fidyah ni, siapa golongan orang yang nak kena bayar fidyah? So ni pun kita nak kena take note. Macam kita cakap fidyah correct, tapi siapa yang nak kena bayar? Siapa nak kena bayar? Pasal balik pada kalau kita cakap pasal puasa, ada golongan yang dia wajib berbuka, dia tak boleh puasa. Okay. Ada golongan dia wajib puasa, tak boleh buka, which is normal. Wajib puasa, which is normal, tak boleh buka. Tapi ada orang dia wajib buka, tak boleh puasa. Kadang-kadang. Okay. So golongan yang dia wajib buka, tak boleh puasa adalah orang yang perempuan yang ada haid dan juga nifas. Dia tak boleh puasa, haram puasa, dan dia wajib makan. Dia tak boleh mengikuti orang berpuasa, dia kena makan. Pasal nak ada perbezaan pasal itu yang dibolehkan dan diletakkan hukum oleh Allah SWT lah. Maknanya mereka kena berbuka. Dalam keadaan tu dia tak boleh macam, dia pun tahan lapar macam, dia memang tak puasa. Okey lah. Tapi dia tak boleh kata macam aku nak meniru orang berpuasa, tak boleh. Dia nak kena ada perbezaan. Dia kesiankan suami dia yang macam menahan lapar dengan teruk tu kan, jadi dia pun tak makan. Dia boleh buat. Boleh. Dia suami dia masuk dalam bilik, dia lock pintu. So dia pergi Dia bawa masuk pula termohon. tak, kita buat dia tak ada masuk bilik. Tak. Suami dia tak dalam bilik. Suami yang kecil dia. Dia lock suami dalam pintu. Okay. Dalam bilik. So dia keluar. Dia pun tuang lah air gas ke Pepsi. kelak-kelak. Pepsi dengan ayam. Pepsi dengan ayam dia masak. Rasa aku ada bau ni. Dia baru pukul 10 pagi. Rasa ada bau lain macam je kan. Jadi dia boleh makan. Ada golongan yang dia tak ada hukum. Buka tak wajib, puasa pun tak wajib. Iaitu dinamakan orangnya gila. Ada tengah brainstorm. Itu orang gila. Okay, so baik pada tadi, berkenaan dengan fidyah ni, ada golongan dia wajib qada berserta dengan fidyah. Dua-dua sekali kena. Dia kena qada, main puasa yang dia tinggalkan tu dia kena qada, kena bayar dengan puasa, dan pada masa yang sama dia juga kena bayar fidyah. So dia kena double maknanya. So this golongan dia ada ni ada dua golongan, dua type. Pertama, orang yang berbuka kerana untuk menyelamatkan orang lain. Berbuka kerana Untuk menyelamatkan orang lain. Ada kategori ni. Pertama, ibu yang sedang hamil. Okay. So dia berbuka kerana merisaukan kandungan anak itu sahaja. Anak ni sahaja. Sahaja. Maka dia tu bila dia maknanya dia tak puasa pasal dia risaukan kandungannya itu, janinnya itu, lepas puasa, lepas bulan Ramadan dia kena qada berserta dengan bayar fidyah. Tetapi kalau dia merisaukan dirinya dan kandungannya, maka dia cuma kena qada saja, tak bayar fidyah. Kalau dia tak risaukan keadaan diri dia, dia risaukan keadaan kandungan dia, Yes. dia kena qada Dan fidyah. dan fidyah. Tapi kalau dia tak Risaukan dua-dua. kalau risaukan dua-dua, diri dia Ataupun pun dia, dirinya saja, maka dia cuma kena bayar, kena qada saja, tak bayar fidyah. diri dia sahaja atau dua-dua. Yes. Qada saja tak bayar fidyah. Yes. Macam Yes. Sama juga bagi ibu yang sedang menyusu. So kalau dia menyusu tu, dia kena makan pasal takut nanti susunya kurang kerana risaukan anak dia yang bawah lahir tu. Untuk anak itu saja, maka dia kena qada dan juga kena bayar fidyah. So ni kategori pertama, menyelamatkan orang lain kerana berbuka kerana menyelamatkan orang lain. Okay. Sama juga kalau orang tu dia nak tenggelam, lemas. Dia pun nak selamatkan orang yang
nak tenggelam tu sambil terminum air, masuk laut atau swimming pool, termasuk air, kamu kerba-kerbu. Pasal nak selamatkan si member ni yang dah tahu hari bulan-bulan puasa nak mandi laut juga. Nak cakap, yalah. Kan, nak main swimming pool juga. Swimming pool bukan kau nak main tepi-tepi, main dalam-dalam kan. Ada langsung tahu diri tu tak boleh swimming, janganlah main dalam kan. Tapi sengaja. So kita pula contohnya lifeguard, for example, happen to be of all time Badan pun puasa ada, juga. badan pun ada macam agak kan. Kan. Dari tu, dia ingat lemas, dia pun terjun. Kita minum air, termasuk air, kerba-kerbu. So untuk orang macam ini, dia berbuka puasa kerana menyelamatkan orang tersebut. Jadi lepas bulan puasa dia kena qada dan juga bayar fidyah. Ini semua yang saya kongsikan ni adalah according to mazhab Syafi'i. Masalahnya mungkin ada different opinion. Mungkin ada. Okay. So back to just now. So ni jenis yang pertama. Menyelamatkan, berbuka kerana untuk menyelamatkan orang lain. Dia kena qada dan juga kena bayar fidyah. Yang kedua, orang yang menangguhkan qada puasanya sampai datang bulan Ramadan yang berikutnya. So for example, dia ada qada bulan tahun 2023. So dia tak puasa mungkin 2-3 hari. Sengaja ke ataupun memang dia ada something happen yang menyebabkan dia tak puasa. So dia delay dia punya qada. Dia sampai datang Ramadan tahun 2024. So maknanya bila dia dah kena sampai Ramadan 2024, dia dah kena extra. Instead of qada saja, dia kena qada dan juga fidyah. Okay. Ni bahasa Melayu kata tak ada penyakit jangan cari penyakit. Masalahnya dia ada time tu, dia ada time dan dia sihat, dia ada masa untuk dia qada, tapi dia tak qada juga nanti datanglah. Setahun tu. Dia punya nanti tu hari ni macam zikir tau, 3 atau 60 hari nanti. Kalau lain lawan tu dah darjat dah. Apa dia nanti sampai datang Ramadan tahun berikutnya, maka dia kena extra, which is qada dan kena plus dengan fidyah. Okay. Kalau macam dia dah berumur Ustaz tahun lepas dia puasa. Tahun ni daripada awal tu memang dia pun tak dinasihati oleh doktor, kata jangan nak. Ada faktor umur dan apa, dia tak puasa. The whole 1 month dia tak puasa. Dia belum kena bayar fidyah Ustaz. Dia kena bayar yang dia. Ni untuk apa? Yang penyakit. Yang orang ni. Okay, for example, Mayudin lah. Mayudin tahun lepas, dia puasa macam biasa. Masuk tahun ni, dia dinasihatkan doktor oleh kerana faktor usia dia yang dah meningkat, yang dah nak dapat muda. So dengan sakit dia doktor kata it's better for you not to fast. Jadi daripada Ramadan pertama sampai habis, dia belum perlu bayar fidyah lah. Tu belum masuk kategori dia lagi. Okay, so kita dah lalu qada dan juga fidyah. Panjang dengar dulu. Okay, tu masuk nanti, kita masuk nanti. Okay, so tu qada dan fidyah. Kategori yang kedua, dia cuma kena qada saja tanpa bayar fidyah. Which is a normal case. Maknanya umpamanya di antaranya orang yang terlupa niat. Orang suruh bila baca ni tak tidur saum, dia sebut main handphone. Dia sebut dia sibuk apa namanya TikTok, berbaru. Nanti aku niat. Dah habis main subuh, alamak semalam tak niat, gatal. Dia pun tak lihat sebulan umpamanya waktu tu kan, on that year. Dia cakap tak tengok podcast. Then dia maknanya dia kena qada sajalah. So dia the whole day tu dia kena imsak. Then after raya dia kena qada balik. Yang kedua, orang yang termasuk dalam kategori ni juga orang yang pingsan ataupun mabuk the whole day. The whole day dia pingsan. Kalau dia pingsan cuma sekejap, for example daripada lepas subuh dia pingsan, lepas asar dia sedap, dan puasa dia kira consider as valid, dia tak boleh qada. Tapi kalau dia whole day daripada sebelum subuh tu dia dah pingsan sampai dah buka 8 malam baru dia sadar, dia puasa hari tu dia kena qada. Kalau yang macam kategori macam ni selalunya dah nak masuk, dia masuk lambat kubur Ustaz Dia kalau ni betul-betul pingsan lah. Ya, Macam kalau tidur tu lain. Kalau ada masuk drip ke apa tu masih sah ke puasa dia tu? Tu dah perbincangan kita lain. Kan dah cek tak tengok bukan. Baru masuk. Nak kerja sini patut check lah kita. Mana tak check.
Okay, so dia. So kalau dia sedar, walaupun 1 minute atau 1 second dia sedar, dia pingsan balik. Umpama je, macam cerita dah bola. Aku pura-pura. Okay, anyway. So untuk orang macam ini, dia cuma kena qada saja. Okay. And then yang ketiga, orang yang membuat dirinya menjadi gila. Maksudnya, dia ni ada surat daripada doktor. Doktor kata, kau tak boleh how to say, macam kau tak boleh bau garu, for example. Kau kalau bau garu, kau miring, for example. Otak wire kau putus. Jadi hari tu dia tak mesti Abdul Razak semain suruh. Orang selalu kayu ni selalu dia bakar buku maghrib. Tapi hari tu dia nak test buku dah. Dia nak test, dia bakar suruh, for example. Jadi dia pun datang si mamak ni. Kali mamak ni bau, dah start. Mata dia dah kerok, dia dah start. Dia dah buka suara dia umpama dia kan. Dia dah tak siap. So dia tahu benda tu memang boleh membuat dia jadi kurang siuman. Dia purposely buat. Dia tahu ada pukul tu dia pun datang dekat pun. Dah gitu skerok. Start dah miring Maka untuk orang macam ini, dia menggilakan diri. Tak tahu apa betul dia punya Menggilakan diri. Menggilakan dirinya, maknanya dia purposely buat, maka dia kena qada balik. Tapi kalau dia punya gila tu datang tiba-tiba, without any reason, maka dia tak payah qada. Oh, tak payah qada. Maksudnya tak wajib tadi. Orang tak wajib. So ni ketiga lah. Tapi insyaAllah ni jaranglah berlaku. Cuma just in case. For example macam dia tahu kalau dia naik kereta dia jadi gila. Tak tahu kenapa. Itu jauh dia ajak member topak. Bagaimana aku nak naik kereta kau? Dia pun naik. Betul-betul jadi. Maknanya dia tahu dia menggilakan dirinya. Okay. So sama case lah. Maknanya dia cuma kena qada saja, tak payah fidyah. So under this kategori banyak sebenarnya lah. Sama juga dengan orang yang sengaja berbuka tanpa sebab, sahaja makan. Maksudnya sengaja memang cari pasal dan memang nak melakukan benda yang dilarang dalam bulan puasa tu. Siang-siang hari Ramadan dia berbuka sengaja. Apa namanya, sudah gian umpama isap rukuk Zohor juga ni isap rukuk. Betul Ustaz. Walang tu. Dia tak tahan asal apa dulu lah. Yang penting aku dapat lepaskan gian. Dia pergi luar gate masjid. Member tu lah. Member tu. So orang macam ini dia cuma kena qada saja. Tapi under all of this category, kalau diorang di postpone untuk qada sampai datang Ramadan, diorang still kena bayar on top of that the fidyah. Macam kategori pertama tadi lah. Yelah, kejap-kejap pergi keluar depan gate, isap rukuk sehari sampai tahun depan Ramadan, dia kena qada puasa dia dan bayar fidyah juga. Pasal dia postpone, dia delay dia punya qada tu lah. Dia besarkan rokok dia Ustaz. Dengan vape dia. Tentulah. Ya. Okay. So ni under kategori qada tak perlu fidyah. Kemudian kategori yang ketiga, kategori yang dia tak payah qada tapi wajib bayar fidyah. Oh, okey. Okay. So under this kategori ada dua golongan. Pertama, orang tua yang sudah lemah untuk berpuasa. Okay. But orang tua ni is maknanya subjektif lah. Lain orang lain keadaan dia. Ada orang tua dia dah 90 tahun masih kuat puasa. Okay. Dah 90 tahun masih boleh swimming, masih boleh jalan-jalan, masih boleh running, semua marathon semua. Okay. 90 tahun kuat lah. Dulu masuk tentera kan, jadi dah 90 tahun masih ada dan apa namanya chest, abs semua masih ada. So dia masih kuat lagi lah. So maknanya dan jarang orang-orang yang 90 tahun ni dia boleh semayang diri. Biasanya orang semayang dulu, tapi dia ada kelebihan sikit Abang kasih. Maka untuk orang macam ni dia tak lemah pun nak puasa. So dia kena puasa as usual. Tapi kalau untuk orang serta-serta orang tua dah 70 tahun, 80 tahun, dia dah selemah. Maknanya kalau dia puasa, dia akan mabuk, akan memudaratkan dirinya. Ini pun setelah mana diberitahu oleh orang-orang yang pakar. Bukan main agak-agak. Aku rasa kan, aku puasa hari ni, aku akan pingsan. Tapi tak ada orang cakap. Dia rasa je. Maka dia tak pakai. Anak tu rasa dia pingsan. Kalau macam itu, satu dunia akan pakai. I think that if I'm going to fast today, I'm going to pingsan. Yes. So, I don't mind. I don't puasa today. Yes. So, I scared. Tak ada saya. So,
Maknanya tu tak ada orang yang kasih that kind of stigma or endorse of trendy. Ini kalau puasa dia akan pingsan something like that. So maknanya tu tak pakai lah alasan tu. Jadi untuk orang tu yang ada yang keadaan lemah gini, maka dia tak wajib untuk dia qada, tapi dia wajib bayar fidyah saja. Oh, Wajib bayar fidyah. dapat. This balik kepada yang soalan members tanya tu lah. Pun berapa lagi? Berapa? So tu yang pertama. Yang kedua, orang yang sakit tapi tidak ada harapan sembuh. Doktor bilang sakit kau ni kronik. Kalau kau puasa dia akan memudaratkan lebih. And dia doktor kata saya rasa lah doktor ni kata kau cuma ada lagi 6 bulan je. So dia bulan puasa tu tak dia lagi 6 bulan untuk qada atau umur dia. Yang dia tak boleh puasa. So maknanya memang sampai dia pulang ke rahmatullah tu dia tak boleh puasa lah maknanya. So dia cuma wajib bayar fidyah sahaja. Dia tak bayar qada. Okey, Dia cuma apa namanya bayar fidyah saja, tak bayar qada. So ni ada kategori yang ketiga. Fidyah tanpa qada. Dia dalam keadaan okey. Okey. And then yang keempat, dia tak bayar qada dan tak bayar fidyah. Alamak. Itu macam interesting. Just ingat Very interesting. dia cuma dua golongan saja. Pertama, budak-budak yang sudah memayis tapi belum balik. So dia ni tak puasa. Maka dia tak payah qada dan tak payah bayar fidyah. Okay. Yang kedua, orang kafir yang baru masuk Islam. Kafir asli yang baru masuk Islam, dia tak payah qada, tak payah bayar fidyah. Dia punya pas bila dah masa kafir dia yang dia belum masuk Islam. So inilah 4 kategori orang yang siapa yang wajib bayar fidyah berserta qada dan seterusnya lah. Kadang-kadang anak rasa macam anak kanak-kanak yang belum memayis. Apa? Yang tadi Ustaz sebut tu. Apa ada Baru memayis. Belum ada. Yang tu. Kadang-kadang anak terasa macam itulah. Rasa itulah. Kadang. Boleh sebut detail lah. Suka masukkan detail-detail lah. Kan faham. So, in general kan podcast. Jadi tapi ada banyak lagi masalah kalau kita nak sebut pasal fidyah. Umpamanya, tapi benda ni panjang kalau kita nak elaborate. For example, orang tu meninggal dan dia ada hutang puasa. So should we qadakan dia atau bayar fidyah untuk dia? Soalan. So mungkin huraian kalau ada orang tanya, berkenaan dengan bagaimana nak selesaikan masalah ni, baru kita boleh jawab lah. Tapi kalau orang tanya, kita tunggu datang kelas. bila sampai masanya lah, insyaAllah. Macam lah bunyi bila sampai masanya. Tadi baru keluar kategori. Ada ingat tu Ustaz cakap apa tau? Yang 2 kategori tu antara budak dan next ada suspek orang tu nak meninggal. Rupanya bukan orang yang kafir yang baru masuk Islam. Okay. Anyway, kita sudah sampai ke akan sampai ke penghujung episod kita kepada kali ini. Ingin anda ingatkan tentang inisiatif daripada Masjid Abdul Razak lagi tentang sampul wang dalam ada 10 bagi sesiapa yang memberitahu diri saya hari itu ada dalam terdenam adalah satu kebohongan fitnah. Dalam ni ada 10 dan sempena dengan ulang tahun kita yang ke-60, hadiahnya adalah $6 dan akan diinfakkan kepada dana pembangunan Masjid Abdul Razak yang akan digunakan banyak-banyak. Kita ada banyak projek tahun ni insya-Allah di mana untuk keselesaan jemaah and all that lah. Jadi itu bagi siapa yang ingin mendapatkan sampul wang sempena 60 tahun Masjid Abdul Razak, boleh datang ke Masjid Abdul Razak mungkin semasa solat Jumaat. Solat Jumaat selalunya kita punya brother Mayudin ni rajin, dia pergi kat depan dengan dia punya tong tu, siapa nak itu jam boleh kasih. Selalunya yang tak salah dia diorang akan ambil 3 Ustaz. So fix dah $18. Dia kasih kata okey, nah ni ambil Mayudin $20. $20 tu keep the change. Keep the change. Selalunya gitulah yang kita punya. One thing about Singaporean ni dan orang-orang yang selalu datang ke Masjid Abdul Razak ni, mereka ni sangat pemurah. Apa inisiatif daripada Masjid Abdul Razak ni, selalu mereka semua. Ada satu yang haji tu Ustaz, dia terus beli, dia kasih Min, aku kasih kau 50, berapa yang dapat 50 ni. Jadi dia dapat 8 dah, 8. Dapat 48 kan. Keep the change kata dia. Keep the changing kata dia. Keep the changing dia ambil. Siap dia kasih orang dia dah ambil tu, dia kasih ni kau jangan aku kasih. So
rebutlah peluang. Dia bila ada datang peluang tu, rebut. Dapat cuba. Kalau tak dapat beli 10 macam Haji tu 8, beli 1, beli 2, 3. Jadi kita tidak terlepas peluang. Sedikit tetapi dapat ada lagi inisiatif daripada Masjid Abdul Razak atau masjid-masjid lain, kita bantu, kita sokong. Mudah-mudahan ini adalah menjadi satu sebab di mana Allah Ta'ala akan kasihankan kita lah. I mean that's the macam bagi diri saya ni, amalan tak banyak, ilmu tak banyak, cakap meripik, tu mahab lah, apalah. Okay, anyway. Ada. Mari deh. Kenapa? Aku pun perasan minggu lepas kau pakai songkok. Minggu ni tak pakai songkok Lupa nak bawa. Okay, alright. Begitu, sampai sini saja podcast kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.